Okey geng, so ni barang padu, barang baik. Okey, so ni adalah vas spring bukan kelisa, kancil L2. Dulu L2 nak dapatkan horsepower 300 pun susah, 290, 300 tu susah. Lepas tu dia punya ref sampai 8600, power band dia dah jatuh. Okey, so bila dah ada benda ni, benda ni vas spring ni adalah menyelesaikan masalah yang susah nak naik power, dan juga dia boleh membantu untuk nak dapatkan RPM yang lebih lagi. Okey, ni dalam dia bila kita unboxing kita dapat spacer. Spacer ni dia letak di sebelah intake. Kita nak bagi dia keras lagi sebab masa abang tebur R&D tu, abang tebur ikut yang asal. Lepas tu abang tebur lupa nak tambah 5mm untuk dia punya seating. Jadi yang ini kita tambah lagi, kita tambah 3mm lah. Kita tambah 3mm sebab spring pun dah keras. Kita tak boleh buat tu lagi, tak boleh buat lagi keras. Jadi dia seating lagi, kalau terlalu keras vas spring pun cepat putus. So yang ni intake yang besar, besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia 12 valve. Ni exhaust pasang macam tu je. Yang intake dia pasang ni, intake kena pasang benda ni. Simple je kan. Yang itu nanti kita tengok macam mana. Ada yang customer daripada Kuantan Merata lah, daripada Sabah pun dapat 400 horsepower steady saja. Okey, nanti kita tunjuk dia punya proven, dia tunjuk dia punya gambar horsepower dia. Okey, Assalamualaikum.